Sony Gear ada hantar aku satu Sony bar yang besar gerabak ni, yang mungkin berguna untuk rumah korang waktu raya nanti. Ni dia, Sonic Gear Sonic Bar BT3500. First impression aku dari segi design yang aku buka lepas aku unbox ni, dia simple tau tapi sedap untuk mata mandang. Kualiti daripada plastik yang tak ringan sangat dan tak adalah berat sangat sebenarnya. Yang penting bukan plastik murah lah. Just nice untuk korang letak kat meja, TV kabinet ataupun setup PC korang. Dalam packaging dia bagi remote control, AUX cable, buku manual untuk korang refer, siap sekali dengan optical cable dan juga bateri AAA untuk remote korang. Memang nice. Dia datang dengan dedicated subwoofer yang rupanya seakan-akan macam konsol Xbox. So bila ada scene action meletup ke ataupun drop beat kan, korang boleh dengar dia punya gegaran tu. Tapi tak risau, audio dia still clean dan tak pecah. Satu lagi yang panjang ni dia punya soundbar, ada seketut emblem brand kat tepi ni, bagi aku agak nice juga ah. Ada panel hitam yang agak glossy kat bawah ni dengan getah untuk stand. Power switch on off. Malas guna remote, nah korang juga boleh tekan-tekan kat depan ni. Dekat ada LED indicator ni. Belah belakang dia punya I/O panel. Audio input soundbar ni ada 4. Korang boleh connect guna Bluetooth, HDMI, optical cable ataupun AUX. So banyak option lah. Means banyak device yang korang boleh connect. Tak semestinya guna untuk smart TV korang je. Untuk korang yang suka layan Netflix, dengar lagu dekat Spotify ataupun main game, memang tak ada hal. Sound dia aku rasa cukup luas untuk orang tamu yang saiz sederhana lah. Bukan jenis speaker yang nampak mahal dari segi design, tapi rasa dia kosong. Yang ni best. Special soundbar ni dia bagi sekali dengan mic untuk korang karaoke. Korang ambil wireless module ni, cocok kat belakang soundbar, on, connect and settle. Auto boleh karaoke. Memang meriah sikit lah rumah korang waktu raya nanti kan. And accessory untuk mic ni macam windshield dengan tempat gantung mic, dia ada bagi sekali lah. Yang aku dapat kali ni version yang baru sikit, yang lagi powerful daripada yang lama punya 70W. Tapi yang aku dapat ni 80W dia punya output. Dan selling point dia Airbase XB. Memang berdentum mat dia punya bass. Masa sekarang kau dengar audio datang straight daripada TV. Daripada TV. Walau weh. Dia yang bagusnya remote ni best sebab dia datang siap dengan mode TV. Kau boleh tekan. Kalau kau nak tengok movie, tekan pilih movie. Kalau nak music, kalau tekan je pilih music. So dia punya setting dah siap lah, built in setting kat sini. Aku boleh setting dia punya bass semua melalui controller ni je. Remote control ni lah. Nice. Balik dia main pun sedap juga. Aku tak naklah overclaim sangat. Dia punya feel tak adalah macam flagship soundbar daripada brand S tu. Tapi yang kau dapat ni cukup sangat lah dengan apa yang kau bayar. Compact, clear dialog dan feel yang cinematic. Dia punya minor drawbacks yang aku perasan, bila volume slow sangat, dia rasa macam normal speaker. Tapi once kau dah naik kan, audio dia rasa padu sikit lah. Aku dah try and aku suka. Kalau kau tengah cari soundbar budget tapi nak feel premium sikit, this one is the solid pick. So macam biasa, link ada dekat bawah.